Hai semua, hari ni saya akan ajar cara-cara untuk menggunakan aplikasi Canva. Mula-mula, pergi ke Google Chrome dan search canva.com. Selepas itu, tekan ke arah template dan anda boleh memilih desain yang bersesuaian mengikut pilihan anda. Setelah memilih desain, anda juga boleh menekankan tajuk bersesuaian dengan tajuk presentation. Tajuk presentation kami Ialah bahan digital memperkasa pendidikan negara. Jika tajuk sudah selesai, kita boleh meneruskan dengan permulaan presentation. Saya memulakan dengan kebaikan bahan digital. Bahan digital mempunyai banyak kebaikan, terutamanya dalam dunia yang semakin berkembang dengan pesat dalam teknologi. Antaranya ialah pengkongsian mudah. Bahan digital boleh dikongsi dengan cepat melalui sosial media. Jika anda mahu menukarkan desain teks, boleh tekan ke arah teks dan pilih desain yang sesuai. Bahan digital boleh simpan dalam bentuk fail elektronik tanpa mengambil ruang fizikal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua.